K67 ni. Ni K67 buka windshield, buka dada depan ni, buka pin 3 ni. So tarik pasuk tangan, pump macam tu. Okay, tu step pertama. Step kedua, ni barang cucuk sini, dah settle. Sekejap dia aku buat. Okay, kabelnya kita dah masuk. Yang kabel yang dia bagi ni, PR ni, ini cucuk kat meter, yang ni cucuk balik kat soket asal. So yang ni kita akan sambung dengan pendala ni. Cucuk kat sini, lepas tu ikutlah korang nak letak benda ni kat depan ataupun kat belakang. So meter dah pasang balik, yang punat ni dengan kabel ni. Alright, tak jadi letak sini So kat sini kita letak kabel dengan sambungan ni je. Okay. So kita tarik masuk keluar bawah ni. Kita letak kat sini bagi dia lampak. Okay, kita letak dekat chassis ni kat situ, dekat double tick. Alright, itu saja untuk VZ Racing dan timer untuk GPS. Cara mudah untuk pasang. Lepas tu kita dah boleh setting dekat sini.